Ni kan, ini contoh. Awak kan dah kahwin. Kalau ada perempuan lain nak ngurus awak, tahu? Abang, hantarkan saya balik boleh? Ha? Asal awak senyum? Asal awak senyum? Tak ada. Tak, kenapa awak senyum kalau perempuan tu cakap suruh hantar balik? Ha? Tak. Lagi sekali. Lagi sekali. Bang, boleh tak hantarkan saya balik? Siapa ni? Tak, kenapa pula mesti nak tengok muka perempuan tu? Siapa ni? Tak payahlah nak tengok-tengok nanti. Lagi sekali. Abang dah kahwin? Dah. Ha? Dah. Tak, kenapa nak layan lagi dia cakap? Ni kenapa mas tak nak naikkan tingkap? Okey. Bang, hantar saya balik rumah boleh? Ha? Ay, kenapa buka balik? Kenapa buka balik tingkap? Sensor. Kenapa buka balik tingkap? Kalau tangan masuk sensor. Kenapa pula ni? Apa? Tak, kenapa biarkan perempuan pegang? Ha? Bang, abang dah kahwin ke? Tersepit. Sampai hati tersepit ke perempuan?